Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan The Sahabat. Di mana kali ini edisi khas bulan Ramadan. Tengok, orang panggil tu apa? Kelantang-kelantung Ramadan. Kelantung. Kelantang sikit. Okay, so kita di bulan yang penuh barakah ini, kita biasalah orang ada rancangan memasak, kita pun nak buat rancangan memasak. Kenapa? Kerana di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya adalah chef terhandal. Saya tahu yang sebelah kanan ni, chef terhandal ni pasal dulu kita serumah. Dulu kita pernah serumah, jadi kita tahulah ni Ustaz Airi ni memang masakan dia memang terbaik. Yang sebelah kiri jangan tengok. Oi. Terkejut. Tengok dia cara pegang pisau je kita dah tahu. Ini pun chef terhandal di Singapura. Jadi hari ini kita akan battle. Bukan Macam battle. Macam start lah kalau battle. Jangan itu, pusat harapan. Jadi insyaAllah Chef Hairil yang kita bagi Chef hari ni untuk rancangan Ramadan hari ini. Kita nak orang kata tu tujukan kepada penonton semua, Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna untuk kita semua. InsyaAllah. Jadi apa yang kita nak share pada hari ini, pasal kita podcast sahabat kan, kita kongsi ilmu pengetahuan, kita kongsi pengalaman hidup. Jadi kita kongsi macam mana nak buat dishes ni pada hari ini. Okay, Chef Hairil, hari ini berapa banyak dish yang kita akan buat? Okay, hari ni kita tak nak busy-busy sangat. Okay. Kita nak buat dish yang paling simple sebab kita perlu sahur, sahur ataupun perlu buka puasa lah. Jadi dish ni sesuai untuk mereka-mereka yang nak simple-simple je. Kan macam kita lah. Nak simple-simple. Jadi insyaAllah kita akan kongsi masakan. Berapa banyak? Betul. Berapa banyak masakan? Kita ada dalam 2 masakan Arab, 2 masakan banyak. Banyak tu. Itu simple. Tak simple sangat tu. Tak. Kita ada 2 masakan lauk Yes. Dia 2 dishes Itulah bila kita tengok kita ambil yang paling simple lah, yang buka export boleh nampak punya lah. Jadi satu binatang yang ada adalah ayam. Okey, memandangkan ini rancangan The Sahabat Betul. Kita nak share sikit orang kata daripada sudut agama. Sambil-sambil lah. Sambil? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Kita jangan panggil saya Chef. Panggil saya Ustaz Syazwan. Okey, hari terbalik Terbalik. Tetap boleh nak kena di RS. Okey, Chef Wan. Chef kan. Okey, ayam ni potong dice potong dice. Cube Okey, boleh. Kita nak kongsi sikit tentang Ramadan Ustaz. So Ramadan apa yang kita boleh nasihatkan tentang sahur dan tengah buka ni? Jangan gitu. Aku nak pegang aku takut. Jadi kita selalu dengar kita biasa nak kena lambat-lambatkan sahur, cepat-cepatkan buka, betul tak? Betul. Jadi kalau kita sahur, dianjurkan untuk kita melewatkan sahur tersebut. Jadi kita ambil lebih kurang kalau azan dalam 5:40 gitu kan, kita ambil pukul 5 lah. Lebih kurang seolah-olah membaca dalam 40 ayat Al-Quran sebelum azan subuh tu. Maknanya dia punya masa tu lah. Jarak dia. Cepat dia. Masya Allah. Patutlah dia punya ini macam gini rupanya Wan kat dapur Betul. Bila kalau kita iftar pula, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jangan melengahkan. Cantik. Alhamdulillah. Okey, Wan, macam mana ini kita panggil potongan apa ni? Ni potongan dia. Tu. Dice chicken. Macam tengok dia punya tangan macam sebelah kiri pun jadi tak kena ya. Aku kalau tu mesti tangan dulu pernah potong apple dia tangan dah berdarah. Tengok ada ni, ada dia punya kesan-kesan ni. Okey, Chef, Ustaz. Chef, ayam dah potong. Nak So, marinate tak? Nextnya. So kita tengok Saya pada hari ni saya cuma jadi host saja dan saya akan jadi tester. Jadi lepas kita dah potong ayam ni, agak-agak yang Ustaz. Agak-agak. kita cukup rasa boleh Boleh. Ni kita sebut apa? Kunyit. Sebut kunyit. Okey So penonton di luar sana, lepas kita dah potong ayam ni, potong dadu, lepas tu kita akan masukkan kunyit secukup rasa. Sebab kunyit ni ada kesihatan dia. Khasiat dia betul. Untuk kita gunakan. Lepas tu apa ni? Ni pula Pink Himalayan salt. Wih, dahsyat. Dia pakai Himalayan salt. Yes. Jadi jangan pakai salt yang biasa-biasa. Kita nak up sikit. Betul. Jadi bila bulan Ramadan ni, kalau boleh kita nak, orang kata tu gaya hidup sihat. So kita ada gunakan Himalayan salt. Minyak Ustaz. Silakan. Okay, lepas kita dah letak salt, kita akan letak minyak. Minyak kita akan letak. Ni berapa banyak ni? Agak-agak. Agak-agak. Wih, Ini dahsyat. apa ni? Masak Ni by heart. kira. Orang kata tu masakan bujang Okay, lepas tu Kita gaul je. Gaul.
Sedap. Okay kan? Kan boleh tengok sekali Ni kita nak gaul ni. Tunjuk sikit cara gaulannya. Pasal bila nak gaul pun selalu ada teknik tau. Dia bukan sembarang sebab dia macam kena ikut figure 8. Ya, figure 8 betul. Figure 8. Sama juga macam kita mop lantai pun figure 8. Jadi dia punya serbuk tu sebati. Sebati dalam diri. Sama juga dalam agama kita nak kena sebati guys. Semua kita nak Islam is the way of life. Dalam masakan pun kalau bila kita tengah masak ni kita berzikir. Bismillah. Apa-apa pun kita mulakan dengan Cuma jangan ni belum puasa. Jadi Ustaz, nak tanya juga. Kalau let's say tengah bulan puasa ni, dia nak test makanan, boleh tak? Macam mana pula tu? Bagi mereka yang masak, ibu-ibu, kakak-kakak dan abang-abang juga yang masak kat rumah. Betul? Pada bulan puasa, pada siang hari bulan puasa, kita dibenarkan rasa tapi letak dekat lidah ada. Ujung lidah. Tapi bukan telan tau. Ujung lidah bukan telan. Ni dah telan dah. So bukan, tapi bukan rasa. Batal. Rasa telan. Dia tak Alamak, dah batal Ustaz. Tak nak malam. kodok je lah. Simple Okay. Jadi itu satu orang kata pengetahuan yang baik. Kadang-kadang orang was-was tau. Nak berasa tak berasa. Tapi kalau tak berasa, masak tak sedap. Untuk iftar kesian pula kan. Orang kat rumah tu yang kita nak hidangkan. Jadi itu adalah satu perkongsian. Tak reti nak rasa, macam dia kalau letak boleh tertelan, lebih baik jangan buat. Elakkan Betul? Elakkan. Ya. Okay, so sekarang ayam dah sebelah kiri dah settle. Okay. Ni Ini adalah daun kari Oh, daun kari. Daun kari. Bau sikit. Bau kari Sedap. Daun kari. Bau Bau kari lah. Ya, bau kari dia panggil daun kari Daun kari lah. Daun kari. Jadi kita pun tanya lagi sebenarnya, apakah nama masakan yang kita akan buat buat episod pertama ni? Okey, episod pertama ni kita masak simple-simple aja. Okey. Dinamakan sebagai ayam kunyit waril. Warrior tu. Ayam kunyit waril. Waril. Ingat ada one real one real. Okey. Okey, dahsyat jadi one real. Jadi nanti kalau kat rumah nak masak untuk orang berbuka puasa, bertanya apa nama masakan ni? Masakan ayam kunyit one real. Okay, lepas ayam dah settle. Lepas tu daun kari pun dah settle. Sekarang next pula. Potong je letak dalam. Tapi kalau kira masakan ayam kunyit one real ni ada carrot carrot ni bukan sahaja untuk menggantikan sebagai sayur. Sebab kita kena ada sayur lah. Betul, untuk kehidupan kita pun belum ada sponsor. Jadi kita pakai sayur carrot dan juga sayur ni lah. French beans Dan bahasa Melayu apa French beans kacang buncis bukan? Kacang buncis. Aku tak tahu. Bukan kacang panjang Boleh panjang Kacang panjang Kacang panjang. Okey, kacang panjang. Okay. So untuk at least ada something sayur lah. Kira potong dia. Cara potong semua ada seni Kira seni potongan daripada wan ni. Dahsyat. Ini lagi senang kalau pakai pisau yang besar sikit. Jadi ni lagi dia nak tunjuk dia punya skill. Kalau kita pakai apa yang ada. Betul. Kerana ni bukan rumah, ini kira studio set orang kata tu dapur ni. Jadi kita memasak di studio, bukan di rumah. Dan for me kan, aku nak rasa juga masakan dorang ni. Tengok cara-cara dia semua nampak macam sedap. Tapi tak tahulah rasanya macam mana nanti kan. Kita nantikan sahaja untuk kita buat food review sebentar nanti. Okay, sementara kita nak cepat Jadi lepas nanti tengah potong ni sana nak buat pula? Kita cuci dulu. Cuci, okey. Sebab kebersihan tu penting lah An-nazafatu minal iman. Jadi kita kena bersihkan. Cuci. Tak payah cuci dengan sabun lah. Jangan cuci pakai sabun Yalah, tak payah cuci dengan sabun lah. Sekejap juga kalau pakai sabun, busy. Tahu ada orang pakai air je. Alright. Okay. So, Bantu. Ustaz, cukup tak carrot ni? Ke nak lagi? Boleh? Boleh gitu? Cukup kalau nak lagi pun boleh. Dah lebih sikit lah. Pasal saya nak makan lebih sikit carrot jadi mata kuat sikit. Kasi habis sudah. Okay, settle. So sekarang kita nak buat perut dah rasa berbunyi-bunyi boleh nampak. Telur dulu ke nak buat ada telur. Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Saya rasa Ayam. boleh juga ayam dulu. Ini untuk yang masakan pertama. Masakan pertama kan Pertama pertama ada telur juga. Ada. Tak, saya kira ada telur juga Sebab macam kita tadi cakap sesuai untuk mereka yang nak sahur, nak iftar, nak ringkas lah. Kalau nak paling ringkas ambil salah satu je. Okey. Tapi benda ni memang benda normal lah. Saya rasa macam kalau kita tunjuk pun macam lah ini je.
Tapi itulah termampu lah kita buat. Betul. Kita kongsi ilmu lah. Yang So, penting- mungkin ada kat luar sana mungkin tak tahu masak ni. Mungkin tahu buat macam pasta. Tapi ni kita nak Episode. betul insya-Allah. Betul ke? Dah jadi rancangan memasak pula sahabat Best pula. Betul juga? Mungkin Nak tahu tak kenapa aku tak aku diam je? Kenapa? Sebab tengah berzikir. Oh, Masya Allah. Kan tengah Masya bulan Allah. Ramadan. Betul. Dari situ kita nak nasihatkan juga. Pasal kita nak kena ambil peluang yang ada. Betul. Maximize. Antara doa yang boleh diamalkan ketika bulan Ramadan yang selalu kita dengar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendiri Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau suka memaafkan dan mengampunkan, maka maafkan dan ampunkanlah kami. Amin ya Rab. InsyaAllah. Alright. Sekejap, cameraman haus lah. Boleh minum? Kemana boleh? Saya minum air apa? Kau jangan letak ke api. Induction. Oh, dia Bawah ni style kan? tengok on. Tak lah. Tadi on. Ya. Oh, cepat dah. Korang suka pedas ke? Pedas ah. Nampak tak ada potong nampak gitu hidup. Cepat gitu kan? Kalau nak Ketuk potong, boleh kalau macam- ketuk ya. Ketuk Ketuk Ada dia punya, orang kata tu, dia punya cara-cara Takut dia pedas sangat dia belum boleh. So kan, bila nak potong tu kan, dia nak elakkan jari daripada terpotong. Macam mana tu dia punya cara tu? Dia kena Sabar. Macam mana? Kita Oh nak elakkan lah. nak elakkan macam sekarang kan macam Kalau terpotong pasal kan. pisau kecil ni susah sikit. Itulah, Dia kita nak tak kena pisau lagi. feel lah. Kena feel. Kalau besar sikit kita boleh macam gini. Jadi macam jari tu macam ni Dia macam slide kat sini. Faham? Ah. Okay, itu pun satu tips tips yang kita nak share. Tengok, betapa cepatnya walaupun pisau ni kecil tetapi dengan skill yang ada. Yes. Dari situ lah kita nak, orang kata tu, nak kongsi ilmu dan benda-benda ni semua boleh dipelajari. Betul. Okay, sementara menanti semua kan, ni rancangan apa ni orang kata tu ringkas. Cuma dia punya ingredient tu best lah. Kalau ni semua mungkin bila dah disiapkan dahulu. Kadang-kadang kita tengok mak-mak kita dulu macam diorang dah siapkan. Yes, dia siapkan dulu. Simpan dalam fridge. Betul. Tinggal nak keluarkan, masak, tumis je. Dah. Yes, ini orang penting planning. So if you fail to plan, you plan to fail. Betul. Adi, sekarang belakang pula. Dia kita busy sikit Sebelah kiri dah tengah potong-potong semua. Belakang ni sebab Okey, saya saya tengah buat apa? sebenarnya saya tak pernah pakai Induction. induction. Ini kali Okay. pertama jadi kita tak tahulah panas ke. Panas dia macam mana pakai arang. So saya- dulu betul. pakai arang tak ada bawah tanah kan? Ya betul. Arang kayu. Dia macam belum bunyi apa? Dah panas? Tak, selalunya dia akan percik lah. Tapi Taruh tangan lah. sebelum. So kita tunggu lama sikit Sama sikit Macam belum Dia macam baru tengah hangat-hangat. Jadi sementara kita panaskan minyak. Jadi kalau kat rumah tu mungkin ada family, ada anak beranak, apa yang kita boleh syorkan adalah ajaklah anak-anak sekali untuk prepare. Macam jadi ada orang kata tu ada bonding. Sementara menunggu waktu nak buka puasa, anak-anak tu mungkin dah besar sikit, dah boleh tolong potong-potong, dah boleh potong dah boleh tolong goreng, Tolong buat air betul, tolong buat air. Buat sirap aku air bandung ke. Bulan puasa kau nampak air bandung Bandung atau sirap. Patira. Wish. Itu semua sinonim dengan bulan Ramadan. Si. Semua apa yang kita nak sarankan dia sinonim juga. Cuma nak kena orang kata tu berpada-pada. Bila kita spend, bila kita makan, bila kita minum, janganlah keterlaluan. Betul. Pasal sayanglah pasal kita kadang-kadang biasa habit tu nampak makanan banyak, mata rambang semua nak beli. Beli boleh, cuma kalau nak beli banyak, nak support local orang kata tu, beli tapi kita sedekahkan kepada orang. Betul. Kasih orang makan iftar Betul. Betul dapat pahala. Betul. Pasal kasih orang makan iftar ni pahala dia masya-Allah. Pahala dia seperti kita berpuasa. Seperti berpuasa. Masya-Allah. So kita dah puasa, pahala kita kasih makan iftar macam kita berpuasa, double. Siapa nak kasih So kalau kan? kita tak puasa tapi kita kasih orang makan, Haram. Kita tak lah. Kita kan puasa tu kan wajib untuk bagi mereka yang mampu Kau mungkin. Kenapa mak kau hijau? Salah sangat. Dia percik. Saya tak pakai depannya. Tak ada tong Apa tong? Tong apa? tong-tong. Apa biasakan? Boleh. Baik. So belakang kita tengah goreng ayam Bau dia dah naik. Bau dia dah naik. Dah rasa macam bulan puasa betul tak? Itulah.
Masya Allah. Okay, Macam kejap lagi nak buka, Ayam ni kita dah settle, kita letak sini. Kalau bau gini dah start. Bau gini kat rumah kira dah pukul 5, pukul 6 tu. Boleh? Tisu Tisu saya letak sini. Okey, tisu kita letak sini. Mungkin dari ujung sini kita boleh letak sini Okey. Sebab dia dekat depan, lepas tu dia dekat belakang dia tulis dia dia punya. Dia kira macam kanan kiri Bang gini kan? Jadi dari segi memasak, dia bukan hanya untuk orang kata tu wanita atau ibu-ibu. Bapa-bapa pun boleh masak. Masya Allah. Itu yang kita rasa hebatnya kita teamwork lah. Kat rumah tu janganlah macam semua suruh isteri buat sendiri-sendiri, kesian. Sama-sama Betul, sama-sama gotong royong. Jadi kita pun dapat sama pahala kasih orang makan kan. Masya Allah. Cuma aku hari ni berbual je tak buat apa. Rasanya macam dah kot. Dah Dah. Bunyi dia pun. Tu okey, belakang dapur dah berasap. Serung kata kadang-kadang dapur tak berasap. Sekarang kita dapur dah berasap. Belakang tu datang goreng. Ini macam sedap je. Okey. Bau dia sedap lah. Bau dia? Bau je, rasa belum tentu lagi. Kadang macam simple gini je dah alhamdulillah. Betul. Ini kita ayam masak kunyit tapi bau dia dah sedap. Ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Betul. Bau dia sedap. Simple je. Ya. Susah-susah. Okey, ni semua dah bahan-bahan dekat sini. Okay, nanti kita tengok Okey. Ni bahan ni ada kena-mengena Tak untuk ada goreng lagi Kalau ada lagi dua, satu goreng telur, satu ni. Betul lah. Pasal ni studio dia limited space sikit Kalau kat rumah Ini mungkin studio bukan dapur. kalau ada 2-3 kan. Ni cerita kau boleh on ke on? Dah on. Tadi on, tadi bunyi lah. Tidak sah. Ni tak tahu. Ni tengah on lah kan? Dia macam masuk je. Tak off. Tadi asal dia masuk jadi kita on. Boleh je. Buat tengah goreng-goreng. Tapi masa off lah Masa dia bising off macam off. Okey. So sementara kita tengah menanti. Okey. Saya dah tengok awak dah macam dah tak sabar. Mana dia punya spatula Dia panggil apa? Spatula. Sementara tu saya cuci dulu. Gila semua masya-Allah. So kalau kita masak ni, dia kalau ramai orang, dia kena bagi tugas betul. Sambil-sambil tu kita cuci, jadi kita tak penat. Betul. Sebab dia nak kena bersih tempat kan. Dia kira masak sambil bersihkan Clean and simple. Ini kita chef gitu mana? Wow. Sebab kita kalau tak nanti dia dah Bertimbun bertimbun. faham. Itu adalah satu tips juga daripada chef yang kita ada. Jangan tangguh kerja kamu ilal rot. Itu pun dari segi agama pun kita ada juga kan. Kalau apa yang kita boleh buat sekarang, jangan tanggung-tanggungkan. Betul. Masya Allah. Daripada rancangan memasak ni kita dapat banyak mutiara-mutiara yang telah ditaburkan oleh dua chef kita pada hari ini. Tengok gaya-gaya dia. Masya Allah. Ada gaya. Dah boleh buat ni kita dah boleh buat rancangan memasak. Jadi untuk anda luar sana kalau nak kita buat episod-episod memasak lebih lagi dengan resipi-resipi yang lain-lain, sila komen, sila like, sila share rancangan ini Betul. mana tahu kita dapat hit 1,000 like, 1,000 subscriber. Kalau 1,000 subscriber kita akan masak nasi mandi ni. Okay, tadi dah cakap Jadi kalau nak Ustaz Aidi masak nasi mandi, subscribe YouTube channel The Sahabat. Kasih sampai nombor 1,000 je. 1,000 kita akan masak nasi mandi untuk anda semua. Dekat YouTube. YouTube 1,000. Dengan Instagram. 1,000. Okey, lagi. Spotify listeners, tak apa. Spotify kita dah alhamdulillah dah ada ribuan juga. Macam faham tapi YouTube dengan Instagram. Kalau ada sahabat cecah 1,000 follower dalam dua platform ni, Ustaz Airi akan belanja masak nasi mandi untuk semua. Jadi kembali kita ke rancangan khas edisi Ramadan di mana kita akan sajikan kepada anda semua khas pada bulan Ramadan ini. Saya nantikan. Bismillah. Okey, sekarang kita buat apa ni? Puan, kita terangkan apa yang kita tengah buat sekarang ni. Okey, kita akan campakkan semua bawang putih ni semua. Bawang putih dah yang dah hiris. Betul, yang dah hiris. Jangan membazir. Tak kisah. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit. Betul. Campak je. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk anda yang dah tahu, alhamdulillah. Belum tahu, bawang putih merupakan antibiotik. Semula jadi. Semua jadi Antibiotik semula. Jadi barang-barang ni semua kita kalau boleh nak makanan kesihatan. Betul. Jadi untuk mereka yang di luar sana, kita rasa buat masa ni kita selalu kadang-kadang dengar orang-orang kita Bawang ni setengah. Orang kata tu apa? Lepas tu bawang Darah asam. tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi. Jadi apa yang kita kalau boleh kita nak makanan yang sihat. Mana Michael? Haikal di sana?
Nak rekod. Dan sekarang kita nak masuk. Ni apa? Ni bawang pula. Ini bawang Holland, Bawang Holland atau Holland. bawang Jepun lah. Salah satu Yes. orang panggil. Tu bau Kita dia dah sedap. letakkan setengah saja. Oh, kat petang ni. Setengah daripada bawang Holland atau bawang Jepun. Jauh kita terbangkan. Okey. Ni bawang kecil India. Bawang kecil dia. Betul. Semua Tak nak pakai yang tu Nak perlu pakai ni. Tak apa. Kita Boleh. sikit setengah je. Setengah. Tak, ni pakai lebih sikit. Ni pakai lebih Tapi sikit. tinggalkan sikit je. Okey. Sikit. Mata saya pedas. Okey. Pasal bawang kan. Sedap. Oh. Tu Charlotte Charlotte. Shallots, yeah. Shallots. You are right. Favorite, my favorite. Same, I also. I like to eat shallots with satay. Wow. Very Okay, ni nice. carrot ni carrot. Oh, carrot pula. Yes. Everything, ya. Oh, Wan, carrot dalam Arab apa, Wan? Carrot. Dalam Arab. Carrot. Tak salah. Macam mana? Kan dah belajar. Root. Oh, betul. Itu macam tukang karut. Oh. Okey, sekarang kita letak carrot pula dalam bahasa Arab dipanggil jazar. 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 Jazar, Darab. Salah tu jazar. Nampak. Colourful lah, Sebab tu dia kena ada carrot. Carrot bawa warna yang berbeza. Daripada Dicantumkan dengan ini, jadilah dia. Oh, ada kacang panjang pula. Oh, favorite sini. Cantik. Kacang panjang pun ada. Tapi Oh, dia orang kata tu nampak simple, memang simple. Cuma dia punya bahan-bahan tu orang kata tu banyak rasa yup. Kita nak rasa ni. Tak sabar ni nak rasa ni. Sabarnya. Untunglah, sahabat. Ayam goreng kunyit waril. Warel. Oi, daun kari. Daun kari. Naik. Bagi bau. Wah, Lagi ni wangi. Jarang-jarang dia nampak daun kari ada dalam sini. Oh, ini kira resepi yang interesting juga ni. Dan ada daun kari juga. Dan orang kata tu, ujung-ujungnya kita akan top up Top up apa? Cili padi. Cili padi. Itu dia. Itu dia. Cili. Oh, cili dah letak kat dalam. Lepas tu kita nak tinggal gaul Kita gaul-gaul. Terus insya-Allah. Okay, kenapa pakai cili hijau bukan cili merah? Cili padi merah. Cili padi merah pedas sangat. Pedas sangat. Kalau bulan puasa ni cuba elakkan makan makanan yang pedas. Nanti sakit perut. Betul. Kalau sakit pun nanti nak tarawih Nak tarawih macam mana? Oh, itu satu info juga untuk aku first time tahu yang apa ni merah lagi pedas daripada hijau. Betul Tapi kan nasib juga. Kadang nasib Cili padi hijau pun pedas juga. Betul. Kadang aku makan apa tu badis. Badis. Itu. Berdesing. Lidah tak boleh. Aku rasa dah setengah jam. Dia tengok tak hilang. Dia tengok kadang-kadang siapa makan cili dia rasa pedas. Jadi sebab tak makan, Siapa tak makan dia tak rasa. Oh, itu tadi kau buat macam yang flip-flip tu ayah ni semua skill Kita tengok. Ni Ustaz Ali pun dah share tadi kira clean as you go. Ini semua benda-benda yang kita belajar di dapur. Di mana orang kata tu nak kena biasa-biasakan lah diri ke dapur, tolong. So bulan Ramadan ni ambil kesempatan bagi yang berkeluarga, yang ada anak-anak lelaki ataupun perempuan yang boleh bantu, mulakan dengan cuci pinggan lah. Betul? Betul. Kasih some tugas-tugas yang boleh dilakukan bersama. Betul. Supaya dapat mereka merasakan bagaimana tanggungjawab jalankan. Dulu zaman-zaman kita dulu lagi majlis kahwin. Kita kena rewang. Gotong royong Cuci pinggan, cuci gelas. Zaman sekarang alhamdulillah datang majlis kahwin semua. Semua dah tersedia. Betul tak? Itu generasi yang berbeza lah. Betul. Cuma apa yang kita nak sarankan kat rumah ni dengan keluarga lah. Kalau ada anak-anak, kita buat sama-sama. Jadi diorang pun orang kata tu dapat belajar daripada kecil untuk berdikari sikit. Betul. So nanti bila nak belajar overseas lagi kita orang Betul. sana mana ada mak bapak. Betul. So maknanya bila kita tinggal rumah sendiri, Mantap kita lah nak sendiri. kena pandai. Dulu aku belajar masak kat sana baru belajar masak. Kau punya Ejen Syed pandai masak sambal tumis. Nasi lemak. Alhamdulillah. Nasi lemak sambal tumis. Sekali makan pasti menangis. Betul. That time kita kasih satu kita orang kata tu macam mentor gitu Ustaz Afgan. Dia makan. Orang Arab ni kat sana biasa diorang belum mahir makan pedas. Jadi bila kita kasih dia terus menangis. Nangis. Dahsyat. Okay, Wan. So dari kat belakang sini kita tengah goreng Dia kita tengah goreng nasi pula ayam goreng kunyit waril. Dan nanti kita akan rasa sebentar nanti. Dan kita akan kasih tengok berapa 5 ke 4
Jadi kembali kita ke rancangan episod khas Ramadan bersama The Sahabat, di mana sahabat-sahabat saya di belakang sini tengah sibuk. Dia tengah tengok Wan tengah sibuk potong-potong cili. Hairi tengah sibuk goreng ayam kat belakang tu. Tak ada getah. Getah ada satu kat sini. Boleh Satu juga boleh. Oh, ada. Jadi Ada ni ada klip lagi. so kita nak nasihatkan lah. Jadi untuk siapa-siapa yang di luar sana untuk bergotong royong sama-sama kita membantu seisi sekeluarga. Lepas tu bila tengah buat-buat ni beef ni. mana beef dia? Tak macam dia punya Masak. Ubi price. Ubi. Ui, dahsyat. Tak sabar. Saya tak sabar nak rasa ni. Masakan daripada Saksikan sahabat-sahabat Chef kita. Wan. Masya-Allah. Wan dengan Chef Ril. Masya-Allah. Jadi sementara Chef Real. Si pedas lagi. Tadi kita dah katakan jadi untuk anda di luar sana yang menonton, jika anda nak kita buat episod seperti ini lebih banyak lagi, jadi subscribe lah YouTube channel kita dan like ataupun follow kita di Instagram The Sahabat. Kalau jejak 1000, Ustaz Hairi akan buat nasi mandi untuk episod yang akan datang. Jangan main-main. Dan kita kalau kita orang tu kata kita akan kursakan amanah. Bila kita kata sesuatu tu kita nak kena buat lah. Jadi kalau 1000 insya-Allah kita buat. Tapi dengan syarat Apa syaratnya? Haikal kena ada lah. Kalau saya buat Haikal tak ada pun dia orang tak tahu. Betul. Jadi di sini di mana kita ada orang kata tu teamwork lah. Nak kena semua masing-masing ada dia punya role sendiri. Betul. Macam Wan sekarang role dia tengah potong-potong ni. Dia senyum. Bila kita masak ni nak kena senyum kan? Betul kan senyum. Barulah makanan sedap. Tu patutlah makanan dia selalu masak sedap. Kadang-kadang bila kita masak kalau stres-stres nanti orang rasa macam pahit. Betul. Betul lah. Betul. Ya, jadi sementara kita menantikan. Apa beza telur dekat Singapura dengan telur dekat Mesir? Aku tak tahu lah. Apa beza aku tak tahu. Apa beza dia? Telur dekat Singapura warna coklat. Telur dekat Mesir? Telur Mesir warna putih. Asal? Tak ingat ke? Oh, alah. Ya Allah. Aku Kau ingat. ingat aku nak kasi Tu punchline lah, caca ke? tu lah. Aku dah tunggu tu. Betul-betul lah. Betul fakta. Betul lah. Dia kasi fakta. Aku ingat main-main. Tapi kalau kat Singapura, dia kat supermarket dia jual yang colour putih juga, tapi mahal. Tapi kalau kat Kalau Singapura telur sana semua telur putih. selalu macam telur masin. Biasanya kat Singapura Yalah, kan. tapi sekarang dekat daerah telur dah ada colour putih. putih Cuma kan? dia Mahal sikit. mahal dan dia tak banyak brand lah. Sebab kat Mesir kita beli baru-baru sampai aku ingat telur Betul-betul. putih. Ada satu macam tray tu. Dia bagi tobak baik. Kita order lah dekat Syarif. Lama-lama Cari lama-lama. Jadi kita nak katakan tadi, bila kita tengah prepare dengan isi keluarga, kalau boleh berzikir ataupun mungkin buka Quran boleh dengarkan Quran tu, kita maximize lah. Pasal bulan Ramadan ni cuma 1 bulan je setahun. So kalau peluang tu kita sisihkan, kita tak pasti kalau Ramadan akan datang kita akan jumpa ke tidak. Oh no man. So di situ kita akan cuba nak kena maximize apa yang kita boleh, insya-Allah sebagai bekalan untuk hari akhirat. InsyaAllah. Okey, sekarang telur ni pula apa buat apa dengan telur ni? Ini kira resepi lagi satu lah. Oh, lagi satu punya. So sementara orang kata tu menantikan resipi yang pertama, sehari dah buat resipi yang kedua, dah mulakan dulu Tak ada sangat lah. Ni sebabnya kata nak senangkan kerja. nak senang kerja. Kita kena bantulah kan. Dengan kita nak orang kata tu produktif lah. Yes, efficient. produktif, betul. Efficient. Kena cari kerja. Kita tak boleh duduk. Kita kena cari kerja. Betul. Yang bila kita buat kerja tu nak kena buat kerja dengan sungguh-sungguh. Betul. Tak kira lah. You all macam kadang-kadang employed ke, self-employed ke. Kadang-kadang orang ada mentality kan. Self-employed, okey nak kena buat sungguh-sungguh. Actually tak juga. Maknanya employed pun kalau kita kerja dengan orang, kita pun nak kena buat. Lagilah kena. Nak kena buat yang terbaik. Dia jangan buat macam orang kata tu ala kadar je kan. Kita nak kena perform. Jadi insya-Allah diberkati lah. Dia kena. Betul kan? Betul. Jadi kalau siapa-siapa nak kerja dengan Wan semua, dia akan cari employer yang employee yang boleh dipercayai. Dia kena set. Dia tak boleh ala kad. Tadi ala kadar kan? Betul. Ala kadar. Ala kadar. Dia Kena set. Macam ni lah kita makan ada set. Kalau makan setakat satu-satu macam tak kick lah. Best lah. Masuk dapur dah makan dah sahabat ni. First time lah. Rasanya dah siap lah ni. Okey, Zat. Okey, mana letak Baru dah naik. Pinggan. Penonton tak tahulah. Ni pakai lagi tak? Tak pakai. Nak tak sini? Tak ada pinggan lain. Pinggan Bawah. Yes, ni side. Correct. Ni Asyik, mungkin penonton kita tak tahu yang kita ni shoot dekat studio, sama studio dengan studio podcast. Betul. Jadi siapa-siapa kalau nak orang kata tu sewa studio untuk memasak pun boleh juga. Ni kita tunjukkan lah. ASA Studio ni ada fotografi, videografi. Kita ada tempat masak juga untuk home base home base ke dia nak buat macam gini lah, rancangan memasak, silakan. Just DM ada sahabat boleh, DM ASA Studio pun boleh. Kita akan settlekan. Okay, let's go. Apa? Kau nak tuang. Dia nak tuang ni, dia nak kena ambil lebih shot dari depan situ lah. Okay. Jadi bila tuang tu
Jadi masakan ni kita makan dengan nasi putih Nasi putih je. Jadi kat rumah tu nak masak nasi putih. Lepas tu dengan nasi pula ayam goreng kunyit waril. Jom. One way. Alright. Sini Bismillah. Okay, bismillah. Okey. Jadi kita tunjukkan bau dia masya-Allah. Bismillah. Walaupun simple tapi macam nampak dia selera. Nasi putih. Makan ni nasi putih je dah settle. Dia tak payah nak leceh-leceh sangat. Dia sayur dah ada kat dalam. Semua dia macam compact. Saya ketawa tu sedap ke tak sedap ke? Kenapa? Dah lapar sangat. Dah membebel. Dah lapar Ustaz. Ustaz dah lapar Macam sedap. Jadi bila kita lapar tu kita nak kena kawal. Jadi Turun puasa tu tujuan kita untuk bersabar. Okay, sekarang kat sini kita dah ada kita punya dish pertama. Ayam goreng kunyit waril. Jadi ini adalah dish kita yang pertama. Orang kata tu makan nasi putih dengan ayam goreng kunyit waril adalah masakan atau dish kita yang pertama. Jadi nantikan kita di Sahabat di episod yang akan datang, episod yang kedua di mana kita akan sajikan orang kata tu episod kedua lah. Alhamdulillah. Episod kedua. Jadi kita akan sajikan menu yang kedua daripada Chef Ril dan Chef Wan di belakang. Okay, jadi nantikan. Dan macam biasa juga, jika anda suka apa yang anda menonton, jangan lupalah pergi tengok kita punya podcast-podcast yang lama di mana kita share banyak-banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, banyak benda lah kita dah kongsi. Jadi tolong kita orang kata tu spread the word around. Jadi semua boleh dapat manfaat daripada pendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tune, jangan lupa follow kita di mana? Di Podcast. Spotify. Lepas tu kita ada YouTube. Lepas tu kita ada Instagram. Lepas tu kita ada TikTok. Dan jangan lupa subscribe 1000 dekat YouTube dengan kita dapat follow 1000 dekat Instagram. Saya akan masakkan nasi nasi mandi untuk anda semua. Jadi stay tune for the next episode menu kita yang kedua, edisi khas bulan Ramadan The Sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maassalamah.